Ini korang punya mat yang memang cantik lah, jenis kakis punya mat. Dan kalau kita buka pun, wish, dia ada macam tali begitulah. Mau buka pun satu hal juga ni, terlalu nampak mewah. Tengok tu, tengok dia punya tali ni pun menggoda juga. So dia ada jenis tali begini. Lepas tu bila korang sudah buka ni, this is your mat. Mat ni kalau buka begini, dia agak besar juga. Oh tengok, walau besar. Oh cantik. Jadi korang boleh susun. Ni agak besar juga ni, boleh susun dengan cantiknya untuk berkelah dan sebagainya. Oh, dia memang besar. Lepas tu jenis macam ada jenis fabric sikit lah dia punya ni, kain ni. Dan agak besar juga. Jadi bolehlah kalau korang jenis yang ingin duduk-duduk untuk santai, ini adalah sesuai. Sizing dia pun besar, sampai kita punya kamera pun tidak muat untuk cukupkan dia ni. Tetapi bolehlah macam kita letak kita punya meja di sini. Terus ada kerusi juga untuk duduk di bahagian luar ni. Dan ini pun boleh duduk. Serta ini pun kita boleh jadikan tempat untuk duduk kerusi. Dan di dalam pun boleh jadi tempat meja untuk duduk. So jadilah sebuah tempat camping yang selesa di sini. Seterusnya untuk assemble tu macam biasalah, korang lipat gitu, dia jadi terus satu area. Benda ni murah saja, sebab kalau korang beli ni, korang boleh beli dalam di bawah RM50 ada, RM30 ada. Semuanya bergantung kepada dia punya design lah. Kalau design yang cantik tu, harga dia akan tinggi lah dalam RM50 gitu. Tapi kalau design macam gini, dia jadi lebih murah. So this is our setup. Yang ni finally kita sudah siap setup, termasuk kita punya barang-barang daripada Utan King jenis cooler box. Lepas tu kita ada tempat yang kerusi santai yang tebal ni, sedap untuk duduk. Dan kita ada troli untuk bawa pergi mana-mana saja, di troli. Dan di sini bawah ni ada jenis macam mat gitu, supaya kita boleh relax. Seterusnya ini adalah kemah yang jenis triple room. Triple room ni kalau korang extend lagi, dia boleh extend lagi di atas sini. Dan juga di sini boleh buka, dan bahagian belakang untuk camping. Lepas tu bila kita buka sini, dia ada macam area sini, korang boleh jadikan tempat kerusi juga kalau tidak mau tidur. Kalau berkelas sesuai lah untuk buka open gini. So dia ada kawasan tertutup dan terbuka. Sambil tu korang boleh makan di dalam juga ataupun makan di luar. Kalau panas boleh makan di dalam, kalau sejuk makan saja di luar. Dan banyak tali dia sediakan, korang boleh sangkut tali itu, termasuk juga bahagian depan ni. Kalau dibuka gitu, dia akan jadi lebih luas, macam ada awning gitu. Dan korang boleh duduk di sini sambil berkelah, sambil makan-makan. Jadi sesuai lah kalau korang ingin camping. Dan ada banyak brand untuk korang pilih mana satu yang paling sesuai. Contoh macam ini adalah daripada jenama-jenama Velo Camping, Utan King, lepas tu Magic Pocket, dan banyak lagi lah sebenarnya camping punya brand ni yang korang boleh purchase dengan harga yang terendah. Sebab ini pun camping mat ni harga RM50. Cuma yang ini cooler box ni, jenis yang besar ni, sekitar RM280. Untuk kemah ni pula, kemah ni berharga 200 lebih, tapi boleh jadi sampai 300 juga. Tengok jenis yang korang ambil. Macam yang aku ambil ni adalah jenis yang besar. Tapi mau kata besar pun dia tidaklah besar sangat mana pun, tapi dia cantik lah. Design dia pun cun. So sesuai lah untuk orang yang jenis yang mencari tempat camping.
Jadi untuk pembelian korang boleh pergi di sini untuk sebarang produk camping.